Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Kopi and Culture, segmen Sembang Kopi. Bukan sembang kari. Gitu. So Sembang Kopi, hari ni kita ada topik yang kita nak bincangkan ialah memorable moment while travelling. So korang dah ready dah cerita-cerita? Kita pun nak menuju ke arah hujung-hujung tahun ni. Semua orang pun tengah plan for year end holiday. So kita pun nak share lah apa memorable holiday yang kita pernah alami. Betul. So hari ni kita minta Tamplum. Okey. Tali tamplum. Alah! Okay, alright. So, the most memorable memory of travelling lah kan. I tak boleh nak fikir years back. I fikir tahun ni juga, 2025. Ya, tahun ni pula banyak kali bila apa travel yang kat kan. belakang? Sebelum tu apa kat belakang ni? Donat lah. Oh, donat ni apa? Donat happy birthday Happy birthday Katun. Thank you so Okay. much. Semalam. Semalam. Okay. Okay, so the most memorable memory. Dia tak kisahkan kelakar ke, yang paling seram ke. Kelakar seram boleh. Kelakar seram? Okay, so macam last episode Sembang Kari, Sembang Kopi. Sembang Kopi, jauh-jauh. Tengok dah termasuk Sembang Kari. Kan nanti kita Sembang Kari dah jadi lain. Dah jadi lain. Okay, Sembang Kopi, kita dah tahu, saya dah share tentang Korea. So this time around saya nak share saya pergi Aceh. Tapi apa yang memorable, Aceh ni kan, plan I nak treat my parents dengan my sister pergi Aceh. Sebab my mother memang dah lama nak pergi Aceh lah. Tapi it ended up just 2 persons je yang pergi. Me and my father. Your mother and your... My mother and my little sister tinggal kat Malaysia. Itu yang so memorable sebab masa nak pergi tu tiba-tiba pasport tak jumpa. Bukan expired lah. Tak jumpa Bukan expired, tak jumpa. Tak jumpa terus. Memang cannot be found. Leading to the day nak travel tu tak cari ke macam mana? My mother fikir ada je sebab memang kita ada simpan at one place. Tiba-tiba hilang. So masa that day juga bila macam dah hilang, lepas tu fikirlah alamak apa flight dah check in. Tak boleh lah nak postpone kan. So me and my father macam okay, you know what? Jom je lah pergi. Lepas tu my mother and my little sister macam akan datang kemudian. Fikirnya boleh dapatlah pasport cepat. Tapi tak jumpa-jumpa and tak dapat. So that trip and what made it so memorable is because it was father's daughter trip lah. So I got my father to myself the whole trip. And yes, and Aceh, I tell you, I rasa 4 hari. Yes, 4 hari 3 malam. Aceh is so peaceful. Okay, this is quite controversial but I lagi suka Aceh daripada Bali. I tak suka Bali. Controversial. It is because it's too different. bila I cakap I tak suka Bali, bila I cakap Bali is overrated, ada orang marah. Macam mana ada Bali best. Tapi actually I agree. Bali tu it has become quite saturated dengan orang-orang Australia. Australians, Russians. A lot of foreigners lah. Yeah, dia macam very very crowded and the price dekat Bali expensive man. And then memang crowded lah, the beach semua crowded. Aceh tenang. Okay. Yeah. And Aceh, I tell you, sesuai untuk orang-orang yang berumur juga.
sebab dia tak crowded, dia tenang. Lepas tu Slow pace. slow pace, and then makanan halal is everywhere sebab it's a Muslim punya region kan. And masjid dia pun cantik-cantik and boleh tahu the history. We went there because kita nak pergi Pulau Sabang. Pulau Sabang is very beautiful and it is memorable, that trip, because that was the last trip I pergi dengan my late dad. So dia macam at first I thought I tak suka lah trip ni sebab mak I dengan adik I tertinggal. Macam kenapa lah, dia rasa macam ralat lah. Little did I know it was my last trip with my dad. So it is really memorable, and walaupun I ni kuat gaduh dengan ayah I dalam trip tu, dah 2 orang je kan. Lagilah tapi best lah. I enjoyed it lah. And the swimming with the fishes, superb. So itulah apa yang memorable sangat untuk I. Best. Very interesting. Yeah. Kena tinggal mother and sister kena tinggal. Mother and sister tinggal. Aduh. Cuba teka pasport. Dah jumpa belum? Kat mana? Dah jumpa lah kan. Dah jumpa. Dia main macam tu. Dia time nak cari tu memang takkan jumpa. Lepas tu akan jumpa. Aduh, hai. Dia dekat mana tu jumpa? Dia dalam bekas baju, in between baju-baju. Let me guess. Did your mom kept it there? I macam, lepas saya tahu saya macam, Mama! Mama, we are in Malaysia. Mama! We don't need to sorok our passport. No need to sorok pasport Mama. Aduh, hai, itu yang kelakar lah. But dia ada hikmah lah. Setiap apa yang terjadi, ada hikmah dia. Betul. Kita plan, Allah is the best planner. Correct. Okay? Awesome. Awesome. Cerita. Kalau I, mestilah cerita tu kena mistik belaka. Mistik sangat. Okay. Alright, so cerita ni, dia menjadi satu mistik yang memorable because the situation itself is memorable. Lepas tu lagi satu, terpaksa jadi memorable because sampai hari ni it masih tidak dapat dirungkai. And it always became our macam top point lah. Kita akan sentiasa bercakap dan bincangkan hal tu, tapi sampai hari ni tak terungkai-rungkai lagi. So, dia cringe sikit sebab it was during my honeymoon. Okay. So we just got married. And then kita orang sebelum got married tu dah plan lah kononnya nak pergi honeymoon apa semua. Tapi macam biasalah, busy dengan persiapan perkahwinan dan sebagainya, tak sempat sampai kahwin. Dah kahwin penat. Rehat pula. So 3 days after our wedding, kita macam cuti is ending soon, we should go somewhere. Oh, jangan cakap. Oh sorry, maafkan. Nanti kita censor. Okay. Allahu, macam tu. Allahu, kita sepatutnya pergi sesuatu tempat. Okay, so sampailah third day after wedding tu, baru kita orang macam duk plan. Okay, malam ni kita pergi. Shoot. Lepas maghrib baru gerak, and we went to Penang. So kita sampai pukul 2 pagi dengan jam dan sebagainya apa semua. Sampai pukul 2 pagi at this one boutique hotel. Yang sangat cantik. Kat mana tu? Feringgi ke mana? Dekat island. Okay. Dekat island. Nanti kan jatuh rating hotel tu. So far I tengok rating hotel tu masih cantik. Hello. Okay. Tapi kawasan dia dekat Batu Feringgi yang beach tu ke ataupun dekat Georgetown? Dekat Georgetown. Okay, Georgetown. Georgetown ada banyak hotel. Banyak hotel di situ. So it's one boutique hotel yang sangat cantik dengan perhiasan-perhiasan lama, dia punya jubin, marbles and whatnot. Ada pasu. So kadang-kadang orang kata benda-benda macam tu pun menyimpan. So kita tahulah. So we sampai pukul 2 pagi tu dalam keadaan penat, dan sebagainya, masuk check in. So check in, yang best tu sebab my husband drove all the way. Tak ada berhenti sangat pun. So dah penat lah. Bila sampai check in tu, kita nak tidur lah. So I tengok husband I
tidur macam tu je, begitu like instantly tidur. I pula macam biasalah. Semua benda lah baru nak fikir time tu. Hotel ni okey ke pasu ni okey ke apa benda semua Tak boleh tidur terus. tak boleh. I tak boleh tidur terus. Walaupun I penat macam mana I tak boleh tidur. I macam dia krik. Dia tengok member ni sedapnya tidur. Dia tengok member ni sedapnya tidur. Tapi lelaki memang macam tu. Dia macam letak je kepala bye-bye. Dia macam shut Dia down. auto. Lepas tu dia tidur. I tak boleh tidur, seingat I last I tengok jam dah sampai pukul 3 pagi 3-4 pagi macam tu. Dah sampai pukul 2 pagi kan. So dah 3 pagi lebih macam tu. Lepas tu okey lah. Esok tu bangun for breakfast macam biasa. Okay, macam biasa bangun for breakfast benda semua. Lepas tu tak ingat esok tu cakap ke bila cakap. Tapi tiba-tiba there's one time I sit down dengan my husband ni, kita orang sembang pasal hotel and whatnot. Lepas tu I cakap lah, susah lah, I tak nak travel malam macam tu lah. Susah I nak tidur. Lepas tu dia cakap, you susah nak tidur? I cakap kat husband I. Tu husband yang tanya, you susah nak tidur? I tak tidur tu tak satu malam. Dah nak dekat pukul 4 pagi dah kot baru I tidur. Sebab last tengok jam dah 3 lebih. Dia cakap. Lepas tu dia kata, you tak tidur? Dia tanya. Lepas tu I cakap lah, ya, I tengok you tidur sedap. Dia tak sedap-sedap. Tak sedap. Macam tu. Lepas tu I cakap, kenapa you buat apa? I tanya lah sebenarnya, kenapa you buat apa? Dia cakap, okay, memang at first I tidur. Tapi before 3 tu I dah bangun. I tidur sekejap je. Lepas tu cakap, lepas tu you buat apa? Lepas tu cakap, I bangun, I makan, I main laptop kat depan. Dia macam bilik tu besar, siap ada penghadang semua kat depan tu, macam mungkin ada ruang tamu apa semua. So dia kata dia memang makan, dia jalan-jalan dalam bilik tu apa semua. Lepas tu cakap, I buat apa? Dia cakap, I tidur. Dia cakap, you tidur, dia kata. So I cakap, okay. Lepas tu cakap, you know what's my experience like? Lepas tu kata, kenapa? I sampai tu you terus tidur, you tak bangun terus sampai dah pukul 3-4 pagi, lepas tu baru I tertidur. So memang I tak kacau you also. Lepas tu kata, I pula memang I tahu I tidur, tapi I terjaga lepas tu time tu you dah tidur dah. Begitulah. So kisahnya memang sampai hari ni kita masih tak boleh rungkai kan, sebab kita orang umpama berada di alam yang berbeza at that particular time. Baru nak cakap tu dua dunia berbeza. Dua dunia berbeza. Padahal we were in the room, atas katil yang sama, tidur sebelah-sebelah, tapi I tak tidur, I baring je, dia tidur. Ke the moment you fell asleep, baru husband you bangun untuk buat semua tu. Masalahnya dia cakap dia main laptop semua pukul 3. Dia tengok jam pukul 3. I pula last I tengok jam is 3 lebih. So expected mungkin pukul 4 je baru tidur. Mungkin lah kan? Ataupun mungkin lah kalau say logik, mungkin mamai salah seorang tersalah tengok jam. Betul. Okey. Asal Kan? terungkai. Okey. Yang seorang dah ngantuk sangat, tidur terus. Lepas tu yang seorang lagi tak boleh nak tidur sampai pukul 4. Saya rasa ngantuk lah tidur. Nampak macam pukul 4 kan? Tapi sebenarnya maybe pukul 3 lebih. Tapi nampak macam pukul 4. Tapi yang si husband you tu bangun pukul 3 lebih ke, time dia dah tidur tu, sebenarnya dia tengok dia dah tidur lah. Mungkin dia dah bangun tapi dia tengok, dia pun amai-amai lagi kan, penat dia tu tak bangun lagi, dia relax dulu. Penat tu tak habis tu, dia macam betul lah dia main laptop apa semua tu, tapi maybe dia tengok salah time. Maybe lah kan. Maybe lah. Tapi maybe juga hotel tu ada bunian dan you seorang pergi sini, seorang pergi situ lah. Terselesai. Okay, welcome back. Sekarang saya pula nak share kan. Saya punya cerita, saya ada banyak experience. Yang scary ada, yang kelakar ada, yang sedih ada, semua ada. Tapi saya cerita yang ni lah. So, masa tu kat college lah. Masa tu kat college belum kahwin lagi lah masa ni. My brother, dia further studies kat UK. So masa tu I cuti SEM. So I told my father, I said, Pak nak pergi UK lah, tengok me kat UK, nak pergi visit me. My father kata, boleh lah, okay. So solo travel lah ni, I seorang je pergi UK. First time ever pergi jauh daripada, yang masa tu paling jauh pun pernah pergi Australia dengan Mekah lah. So pergi UK ni first time. Masa tu umur 18, 19,
Bestnya. 18, 19 kot. 19 kot. Macam tu lah. Tak ingat. 18 or 19 lah at that time. So first time nak travel very far away. Alone. Kan. Dah naik flight tu. So flight tu kan lama kan. So orang selalu advise kalau you naik long haul punya flight tu always drink a lot of water to hydrate your body lah. So being me at that age, kita mana apa minum air kosong kan. Padah. Minum Coca-Cola lah. Coca-Cola zaman tu belum lagi Zionis lah. Belum. So minum Coca-Cola and minum air sikit, tapi a lotnya minum Coca-Cola and then sleep lah, tidur kan, sebab lama gila kot flight tu. So masa dah nak sampai ke UK, London tu, I rasa macam mata I sebelah ni macam pedih, macam susah nak buka. Then I went to the toilet tu, tengok mata dah macam merah. Macam oh no, mata dah merah, macam pedih lah. Okey lah, sikit-sikit maybe sekejap lagi okey lah kot. So kapal terbang dah land, keluar daripada kapal terbang, tiba-tiba ramai Indians dan ramai Sing. So I ingat macam, aku dah sampai India ke? Kenapa ramai India dan Sing? Rupanya those are the airport workers lah. Airport workers dekat Heathrow tu banyak foreigners lah. So Indian kan. So rupanya dia orang tu ya security tu semua tu were Indians. Tapi bila masuk tu okeylah jumpa Mak Saleh. So bila dia tanya tu nak buat apa kat sini, so dia kata lah visit abang apa semua. Dengan mata merah sebelah nak terbuka tak boleh ni kan. Pedih mata ni. Jangan cakap dia hantar you pergi check. I macam Sorry. Are you high? Are you high? I dah risau. Anything? I dah risau. Kod dia reject kan. Go Balik. back. Malaysia. You are being deported. Sudah kan. Tapi dia lulus. So dia lepas lah. Okay, lepas. Dia jumpa my brother. Tak pernah pergi UK. Tak pernah pergi negara sejuk kan. Jaket, sweater apa semua dalam beg, luggage kan. Keluar je macam, ya Allah sejuknya. Pakai t-shirt biasa. Hero keluar, asal sejuk sangat ni. Mana jaket? Abang tanya, mana jaket? Dalam beg. Apa bijak sangat. Okey, dah sejuk lah. Dah menggigil. So my brother datang dengan housemate dia. Housemate dia ada kereta. Kereta Ford Escort. Ford Escort tu lama lah Ford Escort tu. So dia bawa lah housemate dia yang lain-lain tu, ramai-ramai lah kita naik kereta. Tengah naik kereta ni, tengok pemandangan malam lah. Malam, this was at night. Nak pergi balik ke rumah dia, tengah drive-drive ni, tengok billboard, tengok building. Tiba-tiba, kereta mati di atas highway, flyover. Macam, mati? Kereta matilah pula. Macam, gelak-gelak, jom, angkat beg, jalan kaki pergi ke service station, ada pump station, minyak station kat situ. Ada call taxi. So ramai-ramai lah naik taxi, kawan dia tunggu tow truck untuk datang ambil kereta lah. So mata dah merah, rupanya ingatkan sampai India, kereta rosak. Ada menyesal lah ni. Kenapa aku datang UK ni? Menyesal lah. Sejuk. Sejuk. So okey lah. Bibit-bibit menyesal ke UK ni dah nak sikit dah sampai lah. Sampai ke rumah abang. Jumpalah kawan-kawan dia, housemate dia, salam. Dia orang jemput makan, kita pun makan lah. Dan duduk baring atas katil, abang I cakap, okey, besok kita pindah rumah. So you kena tolong pack ke apa? So kita pindah rumah. Kita kena pack naik lori, naik van. Dia orang dah sewa satu van besar. Nak angkat semua barang dia orang, pindah rumah. Macam, masa aku nak datang tak ada aku nak cakap aku nak pindah rumah kan. Extra pair of hands. Mata dah pedih. Kesejukan. Kereta rosak. Ingatkan dah sampai India. Pindah rumah. Dah menyesal lah. Menyesal tak ingat ni macam kenapa aku datang UK ni. Tak best lah UK. Kan? So
okey lah, fine, whatever lah, pindah rumah, tidur. So besok tu bangun, abang cakap jom kita pergi farmasi. So pergi farmasi, jumpa farmasis, dia bagi eye drop tu untuk letak kat mata. So then balik ke rumah dan tolong pack. Inilah dia, enjoy lah. First day dekat London. Pack barang abang-abang dengan kawan-kawan dia semua masuk dalam van. Pindah ke rumah baru. Okey lah, fine. Pindah rumah baru. Masuk rumah baru, sampai ke rumah baru, angkat barang masuk rumah. Angkat, letak bilik, apa dalam semua tu. Nak switch lampu sebab dah nak petang, dah nak malam kan. Tak ada elektrik. Tak ada elektrik. Sudah jatuh di himpak tangga. Rumah tak ada elektrik. Sebab tak bayar, tak ni lagi, tak Dia tak buat register connection lagi. pun. Dia call, dia cakap, sorry Mike, we can't come tonight. So duduk dalam kegelapan. Ada lilin tak? So pergi keluar, pergi cari kedai makan dan balik. Alhamdulillah, lucky for us, malam tu diorang datang juga dan pasanglah elektrik. So adalah elektrik malam tu. Nasib baik. Dan mata pun dah pakai eye drop pun dah elok lah. Okay lah. So then after that okay lah, enjoy lah visit UK apa semua, first time pergi London apa semua kan. Tapi yang kelakarnya, so abang saya pergi kelas kan, kita duduk kat rumah. So pagi tu dia pergi, dia dah siap-siap, saya dalam katil tengah berselimut sejuk ni, dia kata nak pergi kelas ni, sekejap lagi kat dapur tu ada benda-benda, masak lah apa pun boleh. Alright, okay. So kita pun tengok gelap lagi, sambung tidur. Tiba-tiba tengah sedap tidur, dengar suara abang. Ya Allah, kau tak bangun lagi ke? Pukul berapa? Dah pukul 4. Abang keluar pukul 9. Pukul 4 masih dalam katil. Oh my. Kau tak bangun. Di luar tu gelap. Aduh kau ni, bangun. Cerita dia. So ya, pengalaman pergi ke London. Macam tu Maksudnya lah. ada tak hari-hari pergi jalan-jalan ke apa? Adalah hari-hari pergi jalan-jalan. Sebaik. Adalah. Interesting lah London tu. Tu je lah. Itulah cerita saya. First impression of London, bad. Dia menyesal lah, bibit penyesalan kenapa aku datang ke sini. Cerita dia. Itulah. Bila cakap cerita pasal London ni, I teringat there was once when my family and I, lepas kita orang berhempas pulas menjayakan perkahwinan kakak I, kita orang pergi London and Paris. Lepas tu out of all the days, okay, I daripada kecil memang dream nak pergi Disneyland like any other kid lah. Lepas tu my dad buat surprise to pergi Paris Disneyland. Lepas tu masuk yang best tu, yang out of all of the days dekat London and Paris, I selangkah masuk je Disneyland, kita orang sempat selfie satu gambar, phone I terus off. Tak boleh start, restart, So, charge tak apa ada lah. semua. Tak ada dalam gambar. Tak ada. And yang best tu balik ke hotel, balik lepas tu on. Kenapa? I tak tahu. Itu pun satu misteri yang tak terungkai. Maybe sebab dia mistik, tapi when we see it, Hantu Disneyland. Hantu Disneyland tu nak you enjoy the moment, enjoy the present. No pictures, enjoy. Tapi mana boleh tak gambar? Itu. Nasib baiklah ada one stupid tab kan tu. It's a very stupid tab lama benda semua. Lepas tu I ambil lah gambar sikit-sikit macam anti-anti. Tapi itulah macam nanti kita share gambar-gambar ni, gambar I pergi ni, gambar I pergi Aceh, gambar ni honeymoon kalau ada, nanti kita share lah. So apa tu masa pergi UK tu, saya masa tu zaman pakai filem lah kan, kamera kan. So abang cakap pergi kedai tu beli filem. Okey, kita pun pergi kedai tu kan, tengok, weh murah, berapa pound lah, 2-3 pound kot. Murah sangat filem ni. Okeylah beli. Beli letak dalam kamera apa semua, ambil gambar. Then kamera tu tinggal dengan abang lah sebab kamera abang kan. So dah balik Malaysia ni abang call. Kau pergi kedai beli filem apa? Filem kamera lah. Yang kau pergi beli projektor punya filem kenapa? So
projek filem. So gambar-gambar I bila dia develop, dia jadi filem yang kecil tu yang letak kat projektor. Dia letak projektor, so dia projek gambar tu. So semua gambar I pergi. Tapi adalah gambar sikit yang memang I pakai Kodak yang betul. Tapi most of my photos yang gambar yang best-best yang I pergi stadium Tottenham Hotspur, White Lane masa tu. Semua gambar I dalam filem projektor. Filem projektor abang I. Macam kau ni apalah punya pandai kau ni pergi beli projektor. Mana tahu tengok murah kan? Belilah. Kita tengok murah kan. Masa tu apa kata? Membaca itu sangat lame. Nampak murah beli. Balik. Oh my. So saya I don't know where the photos are. Oh, dah hilang dah? I thought I have to lodeh my I have to Your things semua I lah. have to go and ransack my mother's house. Maybe it's somewhere in the store lah. So yeah, all my photos are projector punya kecil tu. Nah, dia tak ada komputer ke? Boleh. Sekarang boleh lah. Actually boleh. I need to find balik lah. Itulah, nak cari lah balik. Itulah ada cerita dia. Cerita hantu pun ada. Cerita hantu. I Dekat pergi UK? Tak. Kat sini lah. Ada hotel. Ada Di mana? hotel. Di mana? Tak payah sebut lah. Tak di negeri. Di KL. Okay. Hotel tu. Okay. Hotel tu dia main lampu. Kan dia main TV. Dia tukar-tukar channel. Kau ajar. Oh, Lepas tu nak you tengah TV tak tentu. tengah-tengah TV. Lagi kau ajar. Lepas tu dia dah fed up dengan TV. Lepas tu dia off aircon. Lagi kau ajar. Itu dia pasal dengan I Dia off sebenarnya. aircon. Lepas tu dia pasang kipas. Lepas tu kita on aircon dia pasang off. Jimat. Hantu jimat. Hantu jimat. Hantu saving. Tak payah lah aircon. Dia tukar kata. TV pun supaya you fed up. Supaya fed up buat apa? You switch off. Hantu jimat. Alah, I tengok masa tu apa kot Deepavali ke apa entah. So ada cerita, bukan cerita. Channel tu main orang tu menyanyi-nyanyi lagu Tamil. I tengok, dia bagi tengok cerita channel tu. Tengok cerita tu lah. Oh, you tengok juga? Hantu Tamil ke? Dia tengok juga? I tak tahulah. Cendera Mugi. So dia macam tengok drama India. Tengok. Bila you encounter that situation kan, you chill macam ni je ke apa-apa je lah? Apa Ataupun je you lah. rasa takut? Tak takut. Oh, tak takut. To me kalau you takut dia lagi suka kacau. Betul, betul. Lagi you takut lagi dia suka kacau. So kita jangan takut. Kita macam apalah. Kita gurau-gurau lah dengan dia kan. Tapi kalau dia jadi poltergeist saya tak tahu lah. Apalah, pam kursi kita balik. Tiba dia pusing kepala 3 tu nak. Macam itulah. Scary. Hmm. Kalau macam tu, cuba korang sharekan Ya. apa percutian-percutian yang korang telah experience Ya. yang paling memorable. It can be scary, it can be funny, it can be very close to your heart yang macam tu. Betul? Cuba you komen dekat bawah tu dan Ceritakan. cerita pada kita so kita boleh tahu apa Yes. yang kelakar. Bel ada cerita Bel? Oh Bel tak ada cerita. tak Dia ada dah cerita. dia geling macam tu. Tak ada. Bel banyak pengalaman percutian. Dia bercerita tapi dia tak nak bercerita. Malu Dia namanya. malu. Tak apalah. Lain kali lah kita Lain dengar. kali, lain kali. Lain Kita kali, cuba lagi. lain kali Lain kita kali. dengar suara Bel. Ataupun kalau korang mahukan Bel tu cerita, komen. Komen. Mahu Komen. Kalau kami mahu Nanti komen, nanti kita kami minta mahu Bel. Okay. Okey. Kalau ramai hashtag yang komen, kami mahu Hashtag Bel kami cerita. mahu Bel cerita. Kalau banyak, kita akan pastikan next episode Bel cerita. yes. Dan juga I think a lot of you masih menunggu result untuk kita punya Kopi and Culture quiz. Yes. So nanti Kami dah ada kita pemenangnya saja Sidai. nanti sidai. Nanti kita akan buat episod mana kita akan draw nama dan bagi tahu siapa pemenang dia, okey? Hadiah dia sangat menarik. Sangat menarik lah. Menarik insya-Allah. Menarik kot. Menarik lah kalau baik kat I nak lah. Ya, Okey. menarik. So itu saja. So jangan lupa share your stories dan jangan lupa like dan itu je. Kata? Okey. Supaya orang-orang yang tengok juga bolehlah tengok, oh okey, Penang kena fikir mana nak duduk. Kalau ada yang nak teka boleh teka, boleh teka hotel mana. Ya, betul. Okey. So, Kiss? I'm good.
Okey. Selamat plan percutian anda. Jom tahun ni. Jom tahun ni. Kita jumpa lagi next episode Kopeng Culture. Bye. Bye.